Yang ke-27 daripada Ali karamallahu radhiyallahu anhu. Yang Sayyidina Ali yang ke. Sesungguhnya Ali berkata ia. Salasun yazidna fil hifzi. Bermula 3 perkara itu dapat ditambah oleh semuanya 3 pada hafalan. Heboh buat yang dapat 3 IQ. Yang pernah dengar. Pegah awak ni. Heboh buat yang dapat 3 IQ. Untuk kena ni katanya. Pua katanya, puan ni katanya, puan pua draw ni. IQ menyampung IQ ni. Jadi orang kami kele dan no IQ kele. Nyok iban cara IQ be ile. Butuga IQ bicara. Berarti panumbuh perkara yang dapat menambahkan IQ nya. Perkara ataupun yang dapat menambahkan hafalan. Watima fai 3. IQ ke lagi IQ dia. Memang IQ go internasional. Lagi nani yang zakir ni walaupun hana tamang paham tengok. Pu ya hana. Popro haba ya pai. Bahaya lagi ni. Kaji. Leher perkara yang dapat menambahkan hafalan. Fi dhihni dalam dhihni. Wa yudhibna balgham. Dan diperhilang oleh semuanya akan bulgham. Leher perkara dapat menguatkan hafalan. Leher perkara dapat dipegadah guna hung. Nyolah puasa mendung guna hung. Sebab anak tak pajau sepuk je. Guna hung. Nyo yang dapat dipegadah guna hung dengan dapat di perkuat hafalan leher apa? Dia hanya guna hung. Guna hung elai. Itu salah satu tabiat yang perut. Guna hungnya nak tabiat tubuh yang perut. Tuh. Dia hanya tabiat yang perut bulgham. Bulgham. Yang kedua dam, darah. Yang kelima sauda, empedu hitam. Empedu hitam, pet hitam. Wasafra, empedu kuning. Pet macamnya. Untuk jih tubuh katanya. Bulgham, guna hung, nalan tubuh tu darah, empedu hitam, empedu kuning. Tahu teman leher macam yang dapat dipegadah diperkuat hafalan, dipegadah guna hung. Siwak sekai go betul. Bego je cem binti ni. Siwak yang betul kan sekai go. Kan sekai go kan kan kau. Blow kaya siwak secret kan you. Yung kaya siwaknya han rubah manuk ke grupo 10 ribu ya boh. 10 ribu. Jet koh 2 pakai. Yang you mau siwak anu tadi. Kuate buat kebaikan mesti wae. Ini dapat menambah hafalan. Hana tayan cipta den biji si. Ensoden biji si. Ada nama kali yo. Yang be dekat igo ngujung bajaya nyambe. Sebab naya kan dek flu je tiga kan juga. Macam-macam tu. Yang pertama, yang pertama untuk menguatkan hafalan. Yang kedua saumu puasa. Ada yang dengan puasa. Puasa. Mianyo mandung sinyak puasa mianyo. Ada sinyak hanagot di puasa. Nyo puasa sunat. Sinyak kau yang na. Kau hilangin pada belau tu. Puasa. Yang kelima putra qiraatul Quran. Baca Quran. Ni kan Allah tunggu sabar haik kan. Kagak anak kuat. Ni nah ya. Jadi tak terapkan kan anu katanya rumah. Kedua tu tengok hana li tapi ke IQ tengok. Ku IQ man put order nak me IQ tengok. Bukan tengok. Ku IQ. Ada hana gejo oleh IQ oleh Allah pi jeut si. Ada nama gebi warah ndo. Pupu yang dapat nanti kan yang penting ublang ya Allah lun IQ ja. Yang ugli IQ ja, pinung IQ puli, coklat IQ pok, ada hana IQ pi jeut. Kan ulung ya Allah nabi IQ. Ilung ya Allah pu yang aku dengar gelah ada unan je sih. Ino tanya yang kata kau ledro tu yang kata pergi. Betul sih? Anu tu. Yang tak pegah apa anu. Kahai ka puasa tapi anu nyan Quran 3 minggu 3 pertama. Hai 3 minggu 3 anu pertama, nyan 20 huruf 3 pertama. Dia kamu siwak benar anu. Baik ego je belum pincun tak tibu anu bayam dan soi timau. Nah, baik lagi ah. Berarti kahai leher apa benar dua apa. Kah nak tegak tak IQ nama iung. Be IQ muka udip anggla. Tanya yang narayu cule tak. Cule rayu lebih Tuhan atau tan. Yang puan pudraw na. Urulai. Dia tahu. Keping lagi kau na. Bok aja ni.